Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni adalah sambungan lah, sedikit sambungan kepada kita punya cara macam mana kita nak bypass AI agent onboarding kita tu. Ada user tanya saya, macam mana kita nak buat button kita nak buat button, nak bagi user tu tekan-tekan je button dan kita nak adjust flow kita guna button-button saja kan. Dekat dalam send message ini kita boleh buat macam ni lah. Bila kita dah masukkan gambar, dah masukkan teks semua ni, anda boleh nampak kat bawah ni dia ada add button. Button ni. So button ini kita boleh masukkan, contoh kita tanya dia soalan macam tu kan. Dia buat macam ni, Restung, save, lepas tu kita buat lagi. Okay, ni Asma lelah macam ni, ataupun batuk, masalah paru. So 20 je lah, dia ada character limit kat sini. Okay, and then setiap satu text message dia hanya boleh letak 3 button saja. So kalau anda nak buat banyak button, tambahlah satu lagi kat bawah ni, letaklah apa-apa ni macam ni ke, lepas tu baru masukkan button yang baru. So dia akan jadi macam ni lah. Satu text bubble dia akan ada 3 sahaja button yang boleh kita masukkan. So kalau banyak kena buat macam bawah ni lah. Okay, yang ni saya padamkan dulu. So lepas kita dah buat button ni, kita boleh sambungkan lah. Kalau Resdung, apa mesej kita nak hantar Resdung? Kalau Asma lelah, apa mesej kita nak hantar? Kalau masalah paru-paru, apa mesej yang kita nak hantar? Dan seterusnya kita boleh buat benda yang sama juga. Cuma anda perlu ingat, setiap satu respon yang kita buat ni, make sure kita masukkan sekali dia punya, ni saya duplicatekan sahaja action ni, sebab saya nak dapatkan dia punya bot user API ni. Bot user API ni kita sambungkan, sepatutnya dia kena macam ni lah. Okay, if request fail, bot user API ni masuk je sini. Kalau ni pun continue next step pun masuk juga kat sini, depan dua ni. So benda yang sama juga kita perlu buat dekat bahagian bawah ni. So duplicatekan sahaja, Ctrl C dan Ctrl V, nanti dia duplicate lah benda tu. Okay, jadi Ctrl C, Ctrl V. So dia duplicate kan. And then ni pun masuk juga dekat sini. Sini. Okay. So make sure lah apa ayat ataupun gambar yang kita nak gunakan kat dalam ni nanti, make sure kita ubah dekat dalam bot user API ni. Yang bahagian message ni kita kena ubah lah mengikut apa yang kita nak hantar dekat dalam send message 2, send message 3, send message 4 ini. Alright. So anda boleh jadikan dia jadi panjang lah, jadi banyak kita punya flow tu. So itu adalah cara old school. Tapi cara old school ni sangat bagus juga sebenarnya. Kalau kita susunkan funnel dia elok-elok, betul-betul dia sangat membantu. Dan apa akan berlaku bila user tak klik button tapi dia type something? So bila dia type something, dia akan fire lah kita punya default ni. So AI agent kita yang akan reply pada message dia tu nanti. So dia jadi lebih powerful bila anda gunakan cara macam ni, gabungan cara old school, kita jahitkan flow kita tu gunakan button. Kalau dia tak tekan button, dia type something, AI agent kita yang akan reply kepada customer. So macam tu pun boleh juga, tak ada masalah anda nak gunakan cara macam tu. Alright, so itu sahaja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.